Saya paling enjoy waterboat lah. Taxi tu paling best pada aku. Untuk soju Bangkok kan? Banyak terusan naik. Satu je lah isu dia kena risau. Kalau hujan tu berterusan, atau malam lah Bangkok. Orang suka kutuk KL ni lah, KL ni lah. Dia tak pernah pergi ke tempat lain. Ada juga aku nak cakap. Aku pernah nak cakap pasal tu dalam IG kan. Siapa yang kutuk-kutuk Malaysia kata foto ni apa semua ni kan. Tak bersih lah, tak maju lah. Cuba pergi luar. Singapura yang kata maju tu pun kotor. Kau jangan pergi tu, kau jangan pergi tempat turis. Sama je macam aku bawa kau orang pergi Bukit Bintang. Kau mesti nampak cakap, oh Malaysia ni maju. Cuba kau pergi jalan kaki, kau tengok tepi-tepi tu sendiri. Macam Singapura pun kau ni, dia tak pernah pergi Little India pun. Baik takut lah kan. Kau bogak baik aku betul. Gelang Road yang aku tengok video tadi tu. Yang ramai orang pasal aku buat lagi lagu background. Cipta. Menonton penjajah. Jauh pun tak ada bos tu. Naik mati taksi tu ada Mat Saleh kan? Ada masalah. Baju elok. Cukup. Itu gila. Dia nak ambil. Naik betul taksi. Kalau kat Malaysia mau dia naik kereta ni. Muka dia tu kalau cakap dia tak ada duit tapi kata dia nak Alexis. Boleh dia dapat itu pun. Dia nak apa? Dia tu lah kalau dia tak ada duit tapi dia aku cakap kalau kata Koba dia nak kereta mewah dia dapat itu sebab dia orang putih kan. Tapi naik sewa beli. Merdeka segitu. Merdeka. Anti orang putih. Anti Caucasian. Macam dia cakap pun. Tapi Akmu dah balas mesej aku. Nanti aku tunjuk. Dia apa? Dia kata happy Idul Adha. Tapi dia tak cuti. Aku tak faham. Dia memisahkan agama dia macam ni je. Patutlah tak cuti. Dia orang punya sekular tu terlalu berjaya sebenarnya. Macam Kesultanan lah. Terlalu berjaya tak nak buat anak. Dasar kontrol anak kan. Kontrol lah lain anak. Terlalu berjaya. Dia tu pun terlalu berjaya.